Hari ni kita ronda-ronda dengan motor di Kemaran Highland. Hari kedua di Kemaran Highland kita ronda-ronda dengan motor. Tengok melihat keindahan alam di Kemaran Highland. So hari ni kita nak pergi ke Tapak Gegasi. Tapak Gegasi ni dia akan melalui kawasan Sungai Palas. Yang ada Sungai Pelapur tu. Tapi kita akan masuk belah kiri dan akan menaiki satu gunung ataupun bukit kat situ. So sekarang kita berada di Berincang, Bandar Berincang. Tapi awak pagi lagi ni pasar raya tak buka lagi dah untuk Berincang ni. So kita pusing-pusing. Di sini ada IPDO. IPD apa tak tahu. IPD Kemaran Highland, pasar raya. So tunggu kita sampai di Tapak Gegasi, Gunung Berincang. Bye-bye. Okey, tadi kita dah naik tadi ke Gunung Berincang. Yang Pak Ada beritahu tadi kita nak naik ke Tapak Gegasi. Rupanya Tapak Gegasi sekarang dah ditutup. Tak boleh sebabnya dia dah buat tempat untuk orang tengok anak bulan. Anak bulan hari raya puasa. So dah tak boleh naik. Kita dapat naik step sebab kita ada jumpa satu bangla tadi. Dia kata untuk ke Tapak Gegasi tu lebih kurang plus minus 1 kilometer saja lagi nak sampai. Dekat sangat tapi dia punya jalan memang curang lah. Ni motor kita tadi. Jalan kita naik curang. Lepas tu Tapak Gegasi tu yang last pada naik masa arwah mak pada ada. Masa tu kita bawa Nissan Navara. Naik dia tak ada jalan macam ni. Dulu dia jalan batu dan jalan semput. Jalan seluk. So kita pakai 4-way. Kita naik sampai puncak gunung tu. Ini gunung ni bukan bukit. Gunung Berincang nama dia. So kita sampai ke puncak Gunung Gegasi. Puncak Tapak Gegasi tu. Masa arwah mak pada ada lagi 12 tahun lepas. Sebabnya mak pada dah meninggal. Plus minus lebih dah 12 tahun. So inilah kawasan yang Pak Ada cakap tadi, kawasan gunung dia memang cantik. Yang dulu Pak Ada kata ada ladang strawberry. Tapi sekarang ni rupanya dah tak ada dah ladang tu rupanya. Banyak dia orang tanam ni daun sup. Kalau kita lalu tadi dekat satu simpan sana tu, kita boleh baukan sup sepanjang jalan tu. So daun sup banyak dekat sini. Kalau siapa-siapa suka makan daun sup boleh lah. Ladang strawberry dah tak ada dah dekat sini. Mungkin dia dah tukar dah. Dan pemandangan ladang teh di sana banyaklah. Oh subhanallah. Kita tak boleh nak cakap melainkan subhanallah kita cakap. Pemandangan dia cantik, environment dia subhanallah. Suasana di Gunung Berincang. Ada pekerja-pekerja sedang pungut daun teh. Pemandangan. Kita tak pernah sampai area sini. Kita tak pernah, bukan tak pernah sampai. Kita tak pernah berhenti di sini. Rupanya cantik tetapi sayang. Banyak pelancong-pelancong kita buang sampah kat sini. Berkemping buang sampah. Ni bukan pekerja dia tapi orang yang berkemping lah biasa ni. Tapi pemandangannya subhanallah. Allahu Akbar. Comelnya. Comel sungguh. Allahu Rabbi. Sini kita tengok. Ni kubis. Ladang kebun kubis. Sana ada lagi. Cantik subhanallah. Cantik sangat. Rugilah. Kawan-kawan kalau datang ke Kemaran Highland, duduk sekor kat bilik saja memang boring. Kita kena troker. Pak Ada ni boleh kata kalau sebelum ni 3-4 kali setahun kita datang ke Kemaran Highland dan kita boleh troker. Hari ni, tahun ni kita datang, kita sewa motor, kita boleh troker kawasan kebun-kebun di Kemaran Highland. Subhanallah, memang cantiknya. Memang cantik. Kan? Kalau kita bawa kursi healing, kita boleh lepok kat sini. Buah pokok. Ini pokok palma ke pokok apa? Dia macam pokok ru, tapi bukan pokok ru ni. Cantik, subhanallah. Tengok pemandangan dia. Macam pantai lah, bah. Bukan pantai, mana ada pantai sini? Sini gunung dengan bukit je. Kalau pantai ke dia pokok dia. Ngabining bukit ku takau, tapi malah nak jawab mula.